KBS Masters Games 2025 acara sepak takraw. Dekat mana? Tengok video ni. KBS Masters Games untuk acara sepak takraw akan berlangsung di Putrajaya Presin 18R8. Saya rasa kebanyakan peminat sepak takraw tahu dekat mana lokasi ini. Gelanggang yang anda nampak di belakang saya ini merupakan gelanggang yang kerap kali kita anjurkan pelbagai bentuk kejohanan. Namun, untuk memastikan kelancaran KBS Masters Games bagi tahun ini, bukan di sini saja kejohanan akan berlangsung, tetapi ada 2 gelanggang di Pancarona akan dibuka untuk separuh hari yang pertama. Kenapa? Sebab untuk memastikan kelancaran atau cara kejohanan kita. Oh ya, jangan lupa datang dengan jersey yang lengkap, armband jangan lupa, dan pastikan anda sihat. Kerana inilah pentas untuk anda menunjukkan bakat yang sudah pun berpuluh tahun terpendam. Kerana juara KBS Masters tahun ini akan membawa pulang RM2,000. Apa lagi? Sambunglah berlatih. Lagi berapa hari je kejohanan kita. Jumpa anda nanti.